to a space where real stories are finally told. And you're listening to Stories with Belle. Hey, welcome back to Nia Isabel channel. Salah intro. Let's do it one more time. Hey guys, welcome back to Stories with Belle. Another day, another stories. As you guys can see, it has been 2 weeks. 2 weeks without any stories from me. Do you know why? Do you know why there is no Stories with Belle session for 2 weeks? Because I did not receive any stories from you guys. Macam Mr. cakap, Stories with Belle ni akan berlangsung setiap minggu pada setiap hari malam Jumaat, iaitu setiap pukul 8 malam hari Jumaat. Tetapi sekiranya tidak mendapat respon yang terlalu bagus ataupun tidak mendapat sambutan yang terlalu bagus dan tiada seorang pun yang submit diorang punya kisah dekat saya punya Google Form, makanya saya terpaksa untuk tidak membuat episod Stories with Belle pada 2 minggu yang lepas. Dan ini juga akan berlaku untuk episod-episod yang seterusnya. However, luckily, last week saya mendapat akhirnya setelah 2 minggu saya kumpul cerita daripada orang, finally ada jugalah orang yang berbaik hati kongsi kisah diorang. Dan kisah tersebut dia ada 2 kategori sebab saya dah lama sangat kumpul cerita ni. So finally I managed to get 2 categories of stories. However, for this episode, of course, saya akan make 1 kategori saja dan 1 lagi kategori kita akan buat pada minggu hadapan. Dan kategori cerita untuk hari ini adalah pengalaman bekerja. So, untuk episod kali ini, kita buat episod yang santai-santai saja. Tak terlalu hangat, tak terlalu bosan juga. Biasa-biasa je. Okay, kita relax dulu. Kita tak nak buat benda yang terlalu hot, terlalu memberangsangkan. Kita relax je dulu. Sebab dah 2 minggu kan saya tak buat Stories with Belle. Jadi kita start slowly. So, tanpa melengahkan masa. Well, cerita pertama kita dan tajuk dia adalah pengalaman bekerja. So, tajuk cerita yang pertama ni, tajuk dia sama dengan nama tema kita, which is pengalaman bekerja. Tapi tak apa, mungkin sebab penulis dia tak tahu nak tulis apa dia punya title story tu. So anyway, inilah cerita dia. Okay, cerita dia macam ini. Dulu sebelum saya masuk uni, saya pernah kerja dekat sebuah kedai ni. Biasalah kan, bila baru masuk kerja, semua benda macam baru. Mula-mula tu kira masih in training lagi. Supervisor ada ajar sikit-sikit apa yang perlu buat, macam kerja cashier, susun barang, angkat stok dan sebagainya. Kerja tu sebenarnya agak memenatkan juga. Tapi masa tu saya fikir mungkin sebab saya masih belum biasa lagi dengan rutin kerja yang ada. Pada awalnya, semua okey je, tak ada masalah besar. Tapi lepas hampir sebulan macam tu, keadaan kerja tiba-tiba jadi makin susah. Ramai pekerja sama ada berhenti sendiri atau kena buang kerja. Jadi, pekerja makin kurang. Bila dah kurang orang, kerja pun jadi makin ketat sebab yang tinggal kena cover banyak benda sekaligus. Satu hari tu, sampai tahap supervisor kena tinggalkan saya seorang jaga kedai. Padahal kedai tu bukan kedai yang kecil. Dia ada beberapa lot. Sepatutnya dalam satu lot tu ada saya, seorang lagi pekerja dan juga seorang supervisor. Tapi sebab tak cukup staff, supervisor tu kena juga pergi cek lot yang lain. Masalahnya, bos tak bagi saya kerja seorang. Mesti kena ada orang jaga sekali. Tapi realitinya, memang saya seorang je yang ada masa tu. Masa tu pula, saya kerja sebagai seorang cashier. Tapi dalam masa yang sama, kena juga angkat barang, susun stok dan tolong kerja lain sebab pekerja tak cukup. Memang agak kelam kabut lah jadinya.
Lepas tu, timbul pula satu masalah. Ada satu tempat dalam stor yang penuh dengan barang-barang expired. Barang-barang tu sepatutnya kena buat return balik dekat supplier. Masalahnya, setiap barang ada supplier yang berbeza dan saya memang tak pernah diajar macam mana proses nak return barang tu. Yang lagi pelik, barang expired tu memang dah lama berlambak dekat situ. Even sebelum saya masuk kerja lagi. Tapi entah macam mana pula saya yang kena marah sebab benda tu belum settle-settle. Padahal supervisor pun tak pernah ajar saya macam mana cara nak buat. Kadang saya rasa macam sengaja je pekerja dibuang sampai orang yang tinggal jadi terlalu busy. Macam tak nak ambil ramai pekerja sebab tak nak bayar gaji lebih. That's correct. Saya pun ada dengar cerita yang bos kedai ni sebenarnya ada beberapa cawangan lain juga. Termasuk dekat Kuching. Dari cerita orang lama, bos tu memang agak terkenal dengan cara dia yang kurang consider pekerja. Suka ikut cara dia je nak buang-buang orang, walaupun dia sendiri bukan ada dekat kedai tu 24 jam tengok kerja orang. Satu lagi benda yang orang selalu cakap, kerja dekat kedai macam tu sebenarnya banyak guna tenaga. Logiknya memang perlukan pekerja lelaki juga untuk angkat barang berat. Tapi anak bos tu macam terlalu gatal. Asyik nak ambil pekerja perempuan sahaja. Yang lelaki pula banyak yang kena buang. Oh my God. Jadi, makin susahlah kerja sebab yang tinggal kena buat semua benda. So, ending cerita dia lagi menarik. Dekat salah satu cawangan lain tu, pekerja-pekerja dia pernah komplot untuk berhenti sekaligus lepas dapat gaji. Bukan semua, tapi majoriti jugalah. Kalau tak silap, dalam 20 ke 30 pekerja. It was at this moment that he knew he fucked up. Yang tinggal mungkin dalam 5 atau orang je yang tak berhenti masa tu. Memang padan muka jugalah masa tu. Lepas semua benda tu jadi, bila sampai masa saya nak berhenti kerja, bos tiba-tiba pandai pula pujuk saya. Dia offer kononnya nak bagi saya jadi supervisor. Padahal, masa tu, saya baru kerja lebih kurang 3 bulan je. Tapi, kalau fikir balik, semua kerja-kerja yang saya buat pun dah macam kerja-kerja supervisor buat. Saya seorang kena cek stok, barang masuk kena cek, cashier kena jaga, barang kena susun, kadang-kadang kena angkat barang juga. Lepas tu kena kemas stok sekali. So memang penat betul rasa masa tu. Macam buat semua benda seorang-seorang. So itulah cerita pertama daripada penulis kita. So cerita dia dekat sini secara ringkasnya, company tersebut menggunakan cheap labor lah. Dia sepatutnya hire berpuluh-puluh orang tapi dia cuma hire beberapa orang je untuk bekerja dengan alasan dia kata dia tak nak bayar gaji pekerja. Lepas tu bila orang berhenti, bila orang penting berhenti, dia akan gelabah. Sebab apa? Sebab selalunya company macam ni, bila orang penting tu dah berhenti, dia terpaksa cari orang baru yang boleh gantikan tempat orang tu. Which is sangat-sangat susah. Sebab kalau dia nak ambil orang baru, kadang-kadang orang baru ni bukan kata tak bagus. Dia bagus tapi bila orang bagus dan bila orang tu bijak, dia akan demand gaji tinggi. Bila orang tu demand gaji tinggi, bos tu, dia memang tak akan mampu nak bayar. Gitu. Kadang-kadang bukan kita nak cakap bos tu tak nak bagi duit dekat pekerja, tapi kita faham juga. Sebab saya pun ada bisnes saya sendiri dan saya tahu kadang-kadang kita tak ada untung time kita berniaga. So, bila kita tak ada untung, kita tak ada duit untuk bayar gaji pekerja. Jadi, mungkin itu apa yang bos tu alami. Cuma, tak salah pun kalau contoh, kau as a boss, you need to do something so that pekerja-pekerja you tak lari. Macam tu lah. Macam in terms of marketing, kau tahu customer kau tak ramai, kau tahu untung kau tak banyak. Jadi kau kena fikir something, apa yang kau
boleh buat untuk attract more customer supaya pekerja-pekerja you boleh terus bekerja dengan you. You tak boleh teruskan salah pekerja. Ini tak, bila pekerja lain dah berhenti, yang tinggal tu beberapa orang je, dia yang tinggal tu lah kau pergi bully, kau pergi suruh dia buat itu, buat ini, buat itu. Kalau saya jadi pekerja tu pun, saya penat tau. Bukan senang kita nak buat banyak benda dalam satu masa. Kita ni bukan robot, kita ni manusia. So anyway, kepada penulis cerita ni, I hope you berhenti kerja dekat company tu. Bukan nak kata company ni red flags ke apa, tapi mungkin dia ada reason dia sendiri juga. But it is best for you untuk berhenti kerja dan cari kerja ke tempat lain yang kau rasa kau lebih selamat dan selesa dan gaji kau pun stable. Tak, bukan nak kata gaji kau lebih stable, tapi apa yang kau bayar, apa yang dibayar dengan kau, dengan apa yang kau buat itu berbaloi. So, itulah my advice to you, to dear writers. So, I hope right now you are currently happy with your life. Okay, so let's move on to another stories. Okay. So, cerita kedua kita ni ada kaitan dengan cinta. Alright. So, tajuk dia ialah I have a crush on my manager. Ooh, I like this one. Alright. Cerita dia boleh tahan panjang. Saya suka episod kali ni sebab setiap writers, dia punya cerita bukan cerita yang pendek-pendek, satu perenggan, dua perenggan. Berperenggan-perenggan diorang bagi. Kalau korang tak percaya, korang boleh tengok ini. Tak tahu korang nampak ke tak? Tengok, banyak. Panjang gila cerita dia tulis untuk saya. Terima kasih anyway. Okay, so tanpa melengahkan masa, mari kita membaca cerita yang kedua ini. So, hi bestie. Hi. So, cerita kali ni memang berkait dengan kerja, tapi ada satu perasaan yang sepatutnya tak wujud pun dari awal. Saya kerja sebagai junior executive dekat satu corporate company dan saya merupakan seorang fresh grad yang masih blur tapi tengah cuba adapt dengan dunia pekerjaan. Dekat situ aku kenal seorang manager aku yang bernama Ryan. Dalam kurungan bukan nama sebenar. Alright. So first impression memang typical boss yang strict, jenis straight to the point, tak banyak senyum, semua orang pun agak segan dengan dia. Aku pun sama. Setiap kali kena bercakap dengan dia, mesti nervous sampai suara pun lain macam. Tapi, lama-lama aku perasan sesuatu yang pelik. Cara dia layan aku tak sama dengan staf lain. Dia akan tanya aku dah makan ke belum, suruh aku balik awal kalau kerja dah siap. Kadang-kadang puji kerja aku walaupun kerja yang aku buat tu simple je. Small thing matters, tapi cukup buat aku overthinking. I try to ignore him sebab aku tahu situasi ni tak patut pun terjadi sebab dia adalah manager aku dan aku tak nak menjadi bahan gosip di dalam office. Pada satu malam tu, hujan lebat dan hampir semua orang dah balik. Tinggal aku seorang je dekat office tu sebab kena siapkan report yang urgent. Tiba-tiba dia datang. Tanya kenapa masih dekat situ. Dia datang dekat meja saya, tengok kerja saya, berdiri terlalu dekat sampai saya boleh rasa kehadiran dia. Cara dia ajar, cara dia cakap, semuanya buat saya lebih susah nak kontrol perasaan saya. Dalam diam, saya sedar yang saya bukan sekadar respect dia sebagai seorang bos, tapi sebenarnya saya dah ada perasaan yang lain dekat dia. Girl, okay. Alright. Lepas malam tu, suasana antara kami berubah sedikit. Tak terlalu obvious tapi cukup untuk aku rasa something. Dia start panggil aku guna nama, bukan lagi panggilan formal. Kadang-kadang dia akan cari alasan untuk bercakap dengan aku. Dan setiap kali mata kita orang bertembung, mesti ada satu momen yang susah nak lupakan. I know that this thing is dangerous, tapi pada masa yang sama, aku tak boleh nafikan perasaan aku. Dia ni kan sekejap guna aku, sekejap guna saya, cuba guna satu je, saya ke aku. Okay, anyway. Okay, let's skip to this one part. Kemuncaknya masa company dinner. Malam tu semua orang nampak lain, termasuk aku. Aku pakai dress, simple yang cukup untuk buat aku rasa lebih confident dari yang biasa. Bila aku sampai, aku nampak dia.
Dan cara dia tengok aku memang dah lain macam. Sepanjang malam tu, aku perasan yang si dia selalu cari aku walaupun dia tengah berbual dengan orang lain. So maksudnya macam, contohlah dia tengah bercakap dengan orang kan. Dia tengah bercakap dengan orang tapi mata dia pandang-pandang macam kau. Contohlah macam aku tengah bercakap dengan orang. Macam tu. Faham tak? Gitu. So, aku keluar ke balcony sekejap untuk ambil angin sebab rasa terlalu overwhelmed dengan pandangan dia. Tak lama lepas tu, dia datang. Suasana yang sunyi, cuma bunyi angin dan suara dari dalam hal. Dia tegur aku, cakap aku makin menjauh daripada dia semenjak 2 menjak. Dan dia sendiri cakap perbuatan diorang adalah bahaya sebab hubungan di antara kita orang dalam satu office memang bukan sesuatu yang patut kita buat. Dan aku pun hairan. Aku tanya dia balik. Kalau dia tahu bahaya, kenapa dia masih datang dekat aku? Dan dia pun diam sekejap. Dia pandang aku lama dan akhirnya dia cakap yang dia sendiri pun tak boleh nak jauhkan diri dia daripada aku. Masa tu, jantung aku memang laju gila. Aku tak tahu nak rasa apa-apa. And ada satu moment, dia macam nak sentuh aku. Tapi dia berhenti last minute. Dia sendiri cakap benda ni salah. Tapi cara dia cakap tu jelas dia pun tengah lawan perasaan dia sendiri. So you are telling me that your manager like you. Sama-sama suka lah macam tu. So anyways, tiba-tiba ada seorang perempuan yang panggil nama dia. So kita orang terus menjauhkan diri. Ada seorang perempuan datang, dia cantik dan cara dia memang nampak macam someone yang sangat important to him. Dia terus perkenalkan perempuan tu sebagai Alia. Bukan nama sebenar. Okay. Masa tu aku macam blur sikit. Sampailah perempuan tu sendiri hulur tangan dan cakap dia adalah tunang Ryan. Oh my God, Ryan. What are you doing, Ryan? And then aku terus rasa macam dunia aku tengah berhenti. Semua benda yang aku rasa sebelum ni terus jadi berat. I try untuk act normal. Tapi dalam hati memang hancur gila. Malam tu, aku terus balik dengan perasaan yang aku tak pernah rasa sebelum ni. I'm not sure di antara kecewa, malu dan marah dekat diri sendiri sebab biarkan semua benda ni terjadi. Lepas tu, the next day, dekat office, semua benda jadi normal. Ataupun adakah terlalu normal? Tiba-tiba, si Ryan layan aku macam staff lain. Dia dah tak macam dulu. Tak ada lagi momen yang boleh buat aku rasa macam overthinking. And then aku pun buat benda yang sama. Jaga jarak, jaga batas, fokus dengan kerja, pretend macam tak ada apa-apa yang pernah berlaku di antara kita berdua. Okay. Tapi, jauh dalam hati, aku tahu benda tu tak hilang sepenuhnya. Sebab saya perasan, tengok dia guna saya. Tadi guna aku, sekarang guna saya. Okay, sebab saya perasan kadang-kadang bila mata kita orang bertembung, I can feel something. Cuma kali ni kami berdua try untuk sembunyikan perasaan masing-masing. Kita orang tahu ada satu garis yang kita orang tak patut dilintasi dan kali ini kami memilih untuk berhenti sebelum semuanya menjadi lebih teruk. Okay. But the question is, let's just say one day dia datang balik dengan keadaan yang berbeza, patutkah aku bagi peluang atau aku patut tutup je cerita ni sampai sini? Sebab kadang-kadang aku tertanya benda ni memang salah dari awal atau sebenarnya kami cuma jumpa pada waktu yang tak kena. Allah. Cerita ni dia macam menyedihkan. Dia macam cringe. Tapi sad at the same time sebab lelaki ni ada tunang tapi dia suka dekat orang lain dan suka sama suka lah. Tapi mistake-nya dia ada tunang. Dia macam red flag jugalah. Tapi kita tak tahu cerita di sebalik dia macam mana dia boleh ada tunang. Adakah tunang dia tu memang dia sendiri yang nak bertunang dengan perempuan tu ataupun family dia yang suruh dia bertunang dengan perempuan tu. Dia ada dua jawapan lah. Misal katalah kan,
dia bertunang disebabkan permintaan ahli keluarga. Well, maybe betul dia tak cintakan si Alia tu pun. Gitu. Macam tu lah. Macam tu lah guys. And then let's just say one day, dia kata dia kembali dalam keadaan yang berbeza. Mungkin maksud dia, manalah tahu kan tiba-tiba one day si Ryan ni putus tunang. Jadi dia masih berharaplah Ryan ni datang kembali dengan dia. Ataupun dia terus, bukan bunuh. Maksud saya, dia cut contact dengan lelaki tu terus. Tapi macam mana dia nak cut contact dah kalau kau sama kerja dengan dia, kau faham tak? Mana-mana kalah sebab dia pun, dia macam berharap, dia still berharap dia boleh dapat si Ryan tu. Sebab dia tahu Ryan tu suka dekat dia juga. Susahlah cerita macam ni guys, so complicated. Boleh macam, like drama-drama TV3. Gitu. So, anyway, kita dah nak sampai ke penghujung episod kali ini. Sebab episod kali ini, kita cuma ada 3 cerita je guys. Tapi, walaupun dia cuma ada 3 cerita je, yang saya suka, cerita-cerita episod kali ini panjang-panjang. Jadi, kalau 3 cerita sekalipun, tapi kalau dia panjang macam ni, dia tak berasa, faham tak? Kalau compare tu episod-episod yang sebelum ni, cerita banyak tapi cerita pendek-pendek je. So rasa macam tak syok saya membaca gitu. Jadi cerita terakhir kita hari ini bertajuk Staff baru dibuli, staff senior goyang kaki. Girl, okay. Okay. Cerita dia begini. Saya pernah kerja dekat satu company yang biasa-biasa je. And position aku masa tu adalah admin support sahaja. Tak adalah besar mana, tapi job scope masa interview memang nampak manageable. Diorang cakap kerja normal office hours, supportive environment, peluang belajar banyak benda, and of course saya terus accept offer ni tanpa berfikir panjang sebab ini adalah pekerjaan pertama saya. Oh, okay. Tadi cerita first job juga, ini pun cerita first job juga. Tapi selalunya kisah-kisah first job ni lah yang banyak pelik-pelik. Kalau kau macam baru bekerja, mesti banyak sangat benda yang berlaku dekat kau. Kalau kau dah lama bekerja, tak ada pula benda macam tu yang berlaku kat kau. Dah lah, aku pun tak faham. Okay. So, first week masih okay. Semua orang nampak busy, tapi still sempat bertegur dengan each other. Aku pun fikir, okay lah, maybe aku overthinking je sebelum ni. Masuk minggu kedua, benda dah start berubah. Aku dah start diberi kerja yang bukan dalam job scope aku langsung. Bukan setakat sikit, tapi hari demi hari, daripada admin support, tiba-tiba aku kena handle customer complaint. Buat report untuk department lain, siap kena tolong kerja finance sekali, walaupun aku langsung tak ada background dalam finance. Okay, so bila aku tanya, diorang jawab dengan simple je. Biasalah, company kecil, semua benda kena multitask. Oh gitu. Dan aku pun macam, yelah. Aku still fikir maybe benda normal. Sebab apa yang dia cakap tu logik juga. Sebab ini adalah company kecil, bukan company besar. Tapi, lama-lama, aku ada perasan satu benda. Yang semua benda yang aku buat ni, tak semua benda orang lain buat. Ada staff tertentu yang kerja dia santai je. Dan staff tu sentiasa balik on time. Dia siap boleh scroll main TikTok lama-lama dekat office. Tapi aku pula, setiap hari kena stay back, kena OT. Aku OT bukan sebab kerja aku tak siap. Tapi, task yang diberi itu tiba-tiba muncul last minute. Macam, aku sepatutnya balik pukul 5. Tapi pukul 5 tu jugalah bos bagi kerja. Girl, okay. Yang paling sakit hati, OT tu tak pernah dikira langsung. Tak dapat nak claim OT and tak ada replacement leave. Nothing. Dan bila aku tanya HR, dia orang just cakap, company polisi memang macam tu. Kita semua bekerja sebagai satu teamwork. Dan paling aku ingat, pernah terjadi dekat satu hari ni, aku dah siap dah semua kerja aku. Dan memang time tu target nak balik on time sebab dah janji dengan family. Dan tiba-tiba pukul 5:30 macam tu, bos aku datang meja aku. Dia letak satu file yang sangat tebal. Dia cakap, please finish this work by tomorrow. Dan aku tanya,
boleh tak kalau esok, sebab dah nak habis waktu kerja dah. Then bos terus jawab, kalau you tak boleh nak handle workload, then berhenti from these positions. Okay. Ayat tu memang buat aku terus terasa. Then aku tak jadi balik, aku terus duduk, buka balik laptop aku dan aku terpaksa stay dekat office sampai 12:30 malam. And the fact that aku seorang je yang bekerja time tu, orang lain semua dah balik. Sampai satu tahap, benda ni dah jadi rutin harian. Balik lewat adalah satu perkara yang normal untuk aku dan makan pun selalu skip sebab terlalu busy. Mental aku dah makin penat tapi aku paksa diri sebab fikir maybe ini adalah semua dalam proses pembelajaran. Then one day aku terdengar conversation antara dua orang senior dekat tempat kerja aku. Diorang cakap, staff baru memang akan diberi kerja banyak sebab senang suruh budak baru. Kalau diorang tak tahan, diorang akan resign sendiri. And yes, aku terus resign bila dengar perbualan tu. I did not regret with my decisions. Right now, I am currently working as a manager in another company. What come to my surprise, my previous senior colleague yang dah 10 tahun bekerja dekat company Jahanam tu is now working as my mentee and seems like her working experience does not actually reflect her skills. Aku duduk dengan dia one-on-one. Borak properly pasal pengalaman dia dekat company lama tu. Dari situ baru aku faham, selama dia bekerja dekat company tu, dia bukan tak pandai, tapi dia tak pernah diberi peluang untuk betul-betul develop. Semua kerja dia adalah based on arahan bos sahaja dan ikut je tanpa faham the bigger picture. Dia tak pernah dapat proper training system, dia tak pernah pergi training dan dia sendiri cakap dia mengaku dia tak pernah ada growth. And that actually hit me. Sebab aku pernah ada dekat tempat yang sama, di mana bezanya aku keluar awal sikit daripada dia, tapi dia stay dekat situ selama 10 tahun. Dan bayangkan, 10 tahun experience tu nampak je macam impressive. Tapi hakikatnya, dalam masa 10 tahun tu, dia cuma buat benda yang sama je, which is dengar arahan bos. Kalau bos tak bagi kerja, dia tak buat apa-apa. Oh, okay. That is actually a bit, saya boleh kata macam a bit fucked up. Okay, so imagine kau dah bekerja dekat industri. Tak kisahlah industri apalah kan. You know like, contohlah macam saya ada pengalaman untuk mencari kerja juga. And dalam resume, kita akan tulis macam pengalaman bekerja 5 tahun, pengalaman bekerja 1 tahun or more than 10 years I guess. And a certain company, diorang memang sangat mementingkan pengalaman pekerjaan seseorang sebab diorang ingat kalau that person ada banyak pengalaman bekerja, diorang akan ingat and diorang akan cakap, oh, this person is very good. We should take him or her sebab dia ada banyak pengalaman. Tapi hakikatnya, macam kisah ni tadi, 10 tahun babe, dia bekerja 10 tahun tu dia tak ada kemahiran apa-apa pun. Dia tak ada proses perkembangan langsung. Dia situ-situ je. So selalunya orang yang ada pengalaman ni, selalu kita dengar, diorang ada banyak experience lah. Diorang akan buat kerja ni, buat kerja itu, projek ini, projek itu. But based on these stories, that girl, that mentee, tak ada pengalaman langsung. Pergi training pun tidak, buat apa pun tidak. Just tunggu, kalau bos bagi kerja, baru dia buat kerja. Macam tu lah. And dia sendiri pun, mungkin dia ada je cuba untuk mencari kerja dekat company lain tapi mungkin dia tak ada rezeki dan finally after 10 years baru dia berjaya keluar daripada company tu. But yes, I cannot imagine myself 10 tahun bekerja tak buat apa-apa. Like what kind of company is that? Tak hantar your staff pergi training. Macam mana company tu nak maju? Seriously. Yes, saya tahu like certain company dia orang nak untung besar by hiring someone new yang tak ada experience or not, bagi kerja yang simple. But seriously, macam mana company tu cari untung? Macam mana company tu nak untung? Sebab kita ni kalau logically kalau kita buat business, kita nak untung.
Tetapi quality pekerja you tak ada quality. So, bagi saya rugilah. Saya tak tahulah company tu. Mungkin company tu untung dia besar, cuma dia memang kedekut. Tapi mostly selalunya company kecil-kecil memang jarang lah. Company kecil selalunya memang high risk lah untuk, go bankrupt and so on. That's why kadang-kadang diorang tak ambil pekerja. Kadang-kadang diorang ambil budak-budak intern. Budak-budak intern, like budak-budak uni yang perlu menjalankan intern selama 6 bulan. Ada yang 10 minggu je. So diorang ambil peluang tu untuk hire intern supaya diorang tak perlu upah orang lain untuk bekerja dengan diorang. Sebab kalau intern, diorang tak perlu bayar gaji. So bila tak ada gaji, they don't waste any money untuk staff. In other words, cheap labor. Yeah, it's good yang this person tadi dia resign dan dia berjaya find another job yang memang boleh bantu dia untuk dia berkembang lagi dekat dunia. And it's also good that yang pekerja yang dah 10 tahun experience tadi, dia pun dah berhenti kerja juga. Gitulah. So itulah pesanan untuk orang dekat luar sana. Kalau korang dah bekerja for so many years, tapi korang perasan dan korang sedar juga korang punya pekerjaan tu macam gitu-gitu je. Sedangkan korang dah 15 tahun. 15 tahun ke, 20 tahun ke. Dah lama bekerja macam tu tapi korang tak pergi jauh. Like, gaji korang pun tak naik-naik. So korang rasa, is it actually worth it for you to stay in that company? For you to stay in that positions? Think guys, think. Okay. So anyway, itu sahaja untuk cerita kita pada hari ini. Korang ada tak pengalaman cerita yang macam ni? Kalau korang ada yang lebih teruk dan lebih hangat daripada cerita-cerita kita pada hari ini, korang boleh share cerita korang. Pergi dekat description box, korang pergi link tu, korang tekan link tu, korang share cerita korang dekat situ. Dan cerita korang mungkin akan masuk untuk episod Stories with Belle yang seterusnya. So anyway guys, macam biasalah, bukan itu sahaja. Lepas korang tengok video ni, jangan lupa untuk like, share, komen and subscribe. Kalau korang suka sesi Stories with Belle pada minggu kali ini, korang tekan like. Okay, itu sahaja. So anyway, stay tuned for the next episodes of Stories with Belle. Thank you for watching. Goodbye. This is Stories with Belle and your confession is welcome here. See you in the next episode.